think that is a real and valid punya view. Pasal yelah Mamat ni dah gagal kan. But for example lah, yang detail kan, awal-awal tu kita pretend yang macam kita terror lah. Dan in real sebenarnya saya bukan terror pun. For me, I can do this because I had that experience. And that experience walaupun ending dia tak berapa cantik, but how many people pernah buat sales sampai 10 million a year? And I had that. So that thing, nak kata berjaya ke tak, but I managed to do that lah. Dengan apa-apa cara yang saya lalui. So what I share is not about saya pandai. What I share, saya dah buat benda ni sampai ke tahap ni. I think probably capacity saya kat situ sampai 10 million cap, okay. But I share the experience between 0 to 10 million. But so valid untuk orang question, saya ni saya fail and saya tak pandai. Okay, fair enough. But Chicken Royal was a good success daripada first year sampai ke tahun ke 7 lebih kurang. Dan lepas tu dia baru start collect. So yang fail tu saya jadikan sebagai guideline. At least I been through, I understand it. That's what saya share kat orang. Dan yang berjaya tu pun saya share. So that's my value.